Soalan 1A. Rajah menunjukkan 5 kepingkat yang disusun mengikut suatu jujukan. 1A bahagian 1. Nyatakan nilai A dan B. Ya, jadi untuk kita menyatakan nilai A dan B, ya, terlebih dahulu kita perlu mendapatkan beza, ya, beza di antara dua nombor yang bersebelahan lah. Iaitu kita boleh ambil nombor 1 dan juga nombor 7/5. Ya, jadi untuk mendapatkan beza, kita akan tolak nombor yang besar, kita akan tolak nombor yang kecil. Jadi untuk kita dapatkan dia punya beza adalah 7/5 kita tolak dengan 1. Ini 1 ini kita boleh tukarkan ke dalam bentuk pecahan, iaitu 7/5 tolak dengan 5/5. Jadi jawapan dia adalah, bezanya adalah 2/5. Ya, selepas kita dapat beza di antara dua nombor yang bersebelahan, seterusnya kita boleh cari nilai A dan juga B. Jadi untuk nilai A, A adalah 1/5 kita tambahkan dengan 2/5, iaitu jawapan bagi A adalah 3/5. Untuk nilai B, jadi 7/5 kita tambahkan dengan 2/5, maka kita akan dapat 9/5. Atau kita tukarkan ke dalam bentuk nombor bercampur, iaitu 1/4/5. Seterusnya untuk soalan bahagian 2, seterusnya nyatakan pola bagi jujukan nombor itu. Jadi untuk mendapatkan pola ini, kita dah tahu beza di antara dua nombor ialah 2/5. Jadi untuk mendapatkan nombor seterusnya, nombor yang berikutnya, jadi untuk pola dia adalah kita boleh tulis, pola adalah menambah 2/5 kepada nombor sebelumnya. Sekian.